Persib Bandung atau Selangor FC, kelab manakah yang akan memenangi perlawanan pada malam esok? Sebelum itu, jangan lupa follow, like and share video ini. Esok merupakan perlawanan ACL 2 bagi perlawanan ketiga antara Persib Bandung tuan rumah dan Selangor FC. Perlawanan esok akan bermain jam 8.15 waktu Malaysia. Di atas kertas, kedua pasukan mempunyai kelebihan masing-masing, di mana Selangor baru sahaja telah memenang Negeri Sembilan dengan 4-0. Ini boleh dikatakan tonik tambahan bagi pasukan Selangor untuk dibawa menentang Persib Bandung. Tidak boleh lupa juga dengan Persib Bandung, mereka mempunyai Sardin Ramdhani yang amat bahaya di bahagian depan, dan apa yang paling penting dan membahaya bagi pasukan Persib Bandung, mereka dilatih oleh bekas pengendali pasukan KL City iaitu Bojan Hodak. Perlawanan ini akan dibawa secara langsung di Astro Arena jam 8.15 waktu Malaysia. Okey guys, hari ini ada perlawanan yang memang ditunggu-tunggu oleh seluruh peminat bola sepak di Malaysia dan juga Indonesia. Dua kelab gegasi daripada dua buah negara ini, okey, juara Liga Indonesia pada 2 tahun yang lepas. Okey, Persib Bandung akan menanti kunjungan Selangor yang unggul di tempat kedua di Liga Malaysia tau. Okey, pertembungan dalam ACL 2 ni adalah satu perlawanan yang sangat menarik lah bagi aku kan. Antara Persib Bandung dan juga Selangor FC. Mampu ke Tom Hyer dekat atas ni merencana gerakan yang menarik untuk membenam pasukan Selangor, ataupun serangan Selangor yang diketuai oleh kapten yang comeback. Okey, kapten yang comeback daripada episod malang hidupnya, okey, akan merobek-robek gawang Persib Bandung. So, okey, sama-sama kita nantikan. So, bagi aku perlawanan ni sangat menarik tau. Okey, bukan setakat pertarungan dalam ACL tu tau, tapi dia melibatkan dua buah kelab dari dua buah negara yang memang seteru daripada sebelum ni. Okey, kalau melibatkan pasukan kebangsaan dua-dua ni, pasti akan hangat. Walaupun kelab juga tak sunyi dengan komen-komen daripada netizen. Dan aku yakin Selangor mampu untuk memberikan senyuman untuk pulang ke Malaysia dengan menjadikan Persib sebagai mangsa dia selepas mereka membenam hari tu tau, Negeri Sembilan tau. Aku rasa boleh. Selangor sekarang ni tengah on form, and Fazal Halim dah comeback daripada episod malang hidup dia selama setahun ni. Okey, apapun, good luck kepada Selangor yang bertandang ke kandang Persib Bandung. Aku yakin Persib tak akan bagi laluan mudah, kerana Persib juga mempunyai ramai pemain heritage dia orang tahu. Indonesia punya heritage ramai dalam pasukan Persib. Apapun, kita saksikan malam ini, okey, pertembungan antara Persib yang akan dimalukan oleh Selangor.